kita bagi. Kalau beli bau tu dia orang pakai boleh mengandung setiap tahun juga ke? Pakai benda ni boleh mengandung setiap tahun juga. Dalam ni tak ada Awak alat niaga sebab tu ke? Tak kan? Bukan. Tak ada lah kot. Ini untuk sembur dekat baju. Akak spray, lepas tu akak bagilah kat suami akak. Lepas tu itu yang akan decide sama ada mengandung atau tak. Kalau akak lebih pakai kurang tu, lah. akak pakai seorang tak ada kot. Ya, Jangan risau, kurang jangan risau. lah macam tu. Tapi kalau akak pakai, Alhamdulillah. Memang dah 1,400. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tak banyak ah. Mem dah tak beli rek tobacco. Dah lepas ni. Betul? Betul? Tapi dia pakai juga rek tobacco tu. Tak, layerkan. Kak Miss Lati, terima kasih. Layerkan. Okey Kak, atas sikit. 2.9. Sikit lagi 3 juta like. Terima kasih. Kemal, bila kahwin? Besok. Ya ke? Ya. Oceh. Oceh. Oceh, jom. Dia kena OT. Okey. Okey, dapat RM38. Hari 3,500 botol. Hikari tinggal 500 saja. Setiap tahun Wah, kita dah mula jual ubat mengandung sekarang. Okey. dengan 500 je. Dah lah Hana ni. Dia bawa, dia drive benda lah ni. Jauh tu. Awak yang sebut tadi. Cadangan yang bagus. Tak, saya cakap macam. Okay. Bukannya spray-spray ngandung. Dah ni. Spray-spray mengandung. Spray-spray kembar. Okey, cepat korang. Cepat, ya betul. Okey Kak, dan repeat order nak botol. Terima kasih. Apa ni, Alhamdulillah. Muka Arzan macam muka Ustazah saya. Ustazah Kafai. Sama kan? Okey. Apa rasa aiskrim balik bau sebab dia baru masuk. Okey. So Nak kita buat, akan nak buat. Okey, kita akan explain. Explain lah. Okey, pegang photocard ni basah sikit. Kena minyak kat dahi aku tu. Okey, Assalamualaikum kakak-kakak semua. Yang depan saya ni ada produk daripada buah hati saya. Ada 2 keluaran, iaitu Hikari dan juga Suki. Kepada yang meminati bau-bau berbunga-bunga, bau-bau yang lembut, yang menggoda, aroma-aroma yang lembut tapi luar biasa, inilah dia Kak. Suki. Akak ambil ni dalam dia ada hint-hint flower, ada hint-hint manis-manis juga. Kalau akak suka akak bekerja di kawasan-kawasan indoor, kawasan-kawasan yang dalam aircon, akak pakai ni memang pergi kak bau dia kak. Kalau yang ini pula Hikari. Hikari bukannya Hikari, bukan. Hikari ni bauan-bauan yang macam fresh orange akak. Akak pernah tak order fresh orange dekat luar? Akak sebelum akak orang kata hirup air tu kan ada bau orange tu kan. Ini kak bau orangey, bau yang fresh, bau yang untuk orang kata kegunaan ketika panas. Ketika musim panas, kita bau-bau hapak. Kita potong bau-bau hapak tu dengan bau Hikari ni kak. Dia ada citrusy dalam ni, ada juga hint orangey. Jadi akak minat bau-bau fresh, ambil Hikari. Tapi kalau akak minat kami berdua, akak ambil berdua ni akak. Yeah! Ambil dua-dua ni akak. Sebab bila akak ambil dua akak akan dapat manis-manis photocard. Yeah. Wajah yang menyerupai mudeng dan juga pinggu akak. Wajah-wajah yang sosok-sosok aneh yang menyerupai mudeng dan pinggu. Itu gambar dia kak. Ya. Kalau akak beli dua-dua baru dapat kak. Kalau akak beli satu je. Ya. Betul. Tak semesti dapat random. Random. Tapi kalau kat atas boleh berpeluang dapat. Betul. Kalau dua kat atas berpeluang dapat kak. Begitu. Okey, akak dah faham eh? Akak dah faham eh? Faham Okey, apa lagi ni? Dah tak ada dah. Dan repeat lagi 4 botol. Ya Allah Kak, terima kasih. Untuk repeat, terima kasih. Sebab ada yang dah beli, barang dah sampai, diorang dah bau, diorang dah test. Lepas tu diorang memang suka. Alhamdulillah. Ada Siapa tak suka? Kalau beli beli 15 dapat berapa? Dapat apa? Kalau beli 15 dapat apa? Macam dapat photocard dua-dua tu confirm ke atau masih random ke? Masih random. Cuma kita akan utamakan orang yang beli 2 botol kat atas. Betul. Okey, untuk photocard dia akan dapat salah satu lah. Betul. InsyaAllah ada rezeki untuk next keluaran apa-apa. Ikmal akan lebihkan lagi manis-manis. Minat betul aku yang ni. Rasa nak letak kat pucuk katil. Yang ni Yang ni geram. Yang dadu ni This is the realest Ikmal. Right here. Real. Memang real. Tak dibuat-buat, tak diedit-edit. Inilah dia. Setiap hari dalam kereta. Tapi saya tak adalah macam ni. Saya tak adalah macam ni sangat. Maksud saya comel lah. Dia cute. Dia geram. Pergi imoy. Apa? Imoy. Ya. Saya suka mudeng. Okey, Hana, berapa dia terjual? Okey. Tinggal berapa lagi? Tengok. Tinggal berapa lagi? Akak laju kak. Tinggal 1,200. Tinggal 1,200 lebih lagi.